Maka ilmu ni lah yang kita harapkan orang ramai ambil tahu. Saya ni seorang pakar perunding kanan, perubatan kecemasan di Jabatan Kecemasan Hospital Ampang. People keep talking about basic life support. The word itself memang dah menerangkan apa dia. Basic yang seseorang perlu tahu untuk provide life support care kepada seseorang yang memerlukannya. Masalahnya sekarang, kalau you pergi ke hospital, you expect advanced life support. So, kalau di luar hospital, kebanyakan keadaan berlaku di luar hospital. Yeah. So, that basic life support knowledge tu atau ilmu tu adalah amat penting. Di luar hospital. Di luar hospital. So, masalahnya, okay, kita bagi senario. Patient collapse katalah kat luar tempat ni. Kalau collapse sekarang ni, what does another person do? Apa dia buat? Dia panic, dia tak tahu nak buat apa. Kalau yang, berarti dia call for help. But then what happen is that dia call for help, dia tahu dah sekarang dia call 999, dia tunggu ambulans datang. So what else can you do? So you're waiting for the ambulance to come. Yeah. So that where it comes basic life support. Kalau you tahu apa nak buat, sementara waktu menunggu pertolongan datang, maka ilmu ni lah yang kita harapkan orang ramai ambil tahu.